wasiat yang ketiga. InsyaAllah, wasiat yang ketiga. Buku lama boleh buka muka surat 41. Buku baru boleh buka muka surat, wasiat ketiga, muka surat apa? 27. Buku baru, saya ulang sekali lagi, muka surat 27. Buku lama, muka surat 41. Jumpa, kalau jumpa, sebut jumpa. Alhamdulillah. Baik, wasiat ketiga. Bekalan takwa, lemah lembut, penghias segala sesuatu. Wasiat Nabi SAW yang ketiga yang disebutkan dalam kitab ini adalah bekalan takwa, lemah lembut, menghias segala sesuatu. Mari sama-sama kita baca hadis tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Aisyah, alaiki bittaqwallahi azza wa jalla warifqi. Wahai Aisyah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan lemah lembut. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ar-rifqa lam yakun fi shay'in qatt illa zana wa lam yunzi' min shay'in qatt illa shana. Kerana kata Rasulullah, lemah lembut itu sama sekali tidak berada pada sesuatu melainkan menghiasinya, dan lemah lembut itu sama sekali tidak terlepas dari sesuatu melainkan ia memburukkannya. Jadi apa wasiat Nabi? Dua wasiat Nabi dalam hadis ni apa dia? Pertama, kena jadi orang yang bertakwa dulu. Jadi orang yang bertakwa dulu. Bulatkan kalimah tu, takwa tu. Jadi orang yang bertakwa dulu dalam pesanan Nabi dalam hadis ni. Kemudian yang kedua baru Nabi kata apa? Jadilah kamu wanita yang lemah lembut. Sebab apa? Wanita yang lemah lembut, kelembutan itu jika ada pada diri seseorang wanita, dia akan menghiasi wanita tersebut. Kalau ada pada seorang isteri, ada pada seorang ibu, ada pada seorang anak perempuan, lemah lembut itu akan menghiasi peribadi. Tapi kata Nabi, kalau terlepas, kalau tak ada lemah lembut itu pada dirinya, maka ia akan memburukkannya, kata Nabi SAW. Jadi di sini, dia relate tu ibu-ibu, sahabat-sahabat. Saya nak tanya, ibu-ibu, sahabat-sahabat, kakak-kakak yang saya sayang ni, subhanallah, nak tak kita ni jadi wanita yang lemah lembut? Nak ke tak nak? Nak. Kadang-kadang ada wanita dia macam cemburu. Cemburu tengok perempuan tu lembutnya. Suka tengok manis je nampak. Cemburu rasanya. Tapi ada juga yang tak suka ni perempuan yang lemah lembut ni. Dia rimah dia kata. Slow no. Kan? Lambat. Dapat menantu yang lemah lembut sangat ni dia rimah. Ada ibu-ibu ya. Tapi Nabi pesan apa? Lemah lembut tu kena ada tak dalam diri wanita? Kena ada. Dan secara fitrah kejadian wanita ni memang Allah ciptakan lemah lembut, penyantun, penuh kasih sayang. Fitrah kita ni sebenarnya. Cuma barangkali mungkin disebabkan bagaimana cara dibesarkan, latar belakang keluarga, kemudian faktor sekeliling yang mungkin menjadikan dirinya jadi kasar ataupun keras. Lagi-lagi kalau wanita yang sejenis yang kita panggil independent woman. Kan sebab apa? Dia yang uruskan hidup dia daripada kecil dan sebagainya. Sebab apa? Mungkin orang-orang yang sepatutnya bertanggungjawab ke atasnya, ketua keluarga sebagai seorang ayah, sebagai walinya, mungkin tak bertanggungjawab. Mahupun di kalangan ahli keluarganya, adik-beradik yang bergelar lelaki tidak memain peranan untuk menjaganya sebagai wanita. Yang seperti mana yang seharusnya Allah sebut dalam Al-Quran apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki ini pemimpin bagi wanita. Tetapi Allah uji seseorang wanita itu, dia tidak pun mendapatkan perhatian ataupun didikan daripada pemimpin yang seharusnya daripada seorang lelaki dengan baik. Maka akhirnya dia membentuk wanita itu menjadi independent woman, something like that. Jadi kelembutan tu jadi tak terhasil. Tapi hakikatnya jauh di sudut hati sebabkan fitrah tu
Allah jadikan wanita ni memang lemah lembut, jauh di sudut hati sebenarnya nak jadi orang wanita yang lembut. Dia sebenarnya patah hati. Jauh di sudut hati, di perut kecil, di bilik yang gelap, dia menangis sendirian. Kononnya macam, aku boleh buat segalanya. Aku boleh hidup tanpa lelaki. Tapi jauh di sudut hati, dia kesunyian. Jauh di sudut hati, dia kesedihan. Dia kecewa. Sebab fitrahnya memang Allah ciptakan wanita ni perlu dibimbing. Lelaki Allah cipta untuk menjadi pembimbing. Sebab itulah ar-rijalu qawwam. Lelaki ni Allah jadikan sebagai qawwam. Qawwam ni kata dasarnya dia ambil daripada qamah. Qamah maksudnya berdiri. Bila mana kita berdiri, bila berdiri dia punya sifat tu tegak ke bengkok? Tegak. Jadi lelaki dia kena qawwam, dia kena pimpin ke arah jalan yang lurus. Tegak tu lurus. Sebab wanita ni dalam hadis yang lain Nabi kata, wanita ni diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Bengkok kita. Apa kata Nabi? Kalau kamu lelaki membiarkan dia, kalau kamu keras padanya, dia akan patah. Dia memang betul pun. Kita kalau ada orang kasar dengan kita patah hati kita. Patah kita. Tapi Rasulullah kata apa? Kalau kamu membiarkan dia akan terus bengkok pun tak boleh juga. Kalau biarkan perempuan ni, lalai reka, dia sibuklah dengan hawa nafsu dia, dengan itu dia, pun tak boleh juga. Jadi fitrahnya sebenarnya wanita ni, dia sebenarnya ada sifat lemah lembut. Jauh di sudut hati. Jauh di sudut hati sebenarnya memang ada. Sifat lemah lembut, sifat menangis, hati tisu tu memang ada. Saya dah pernah jumpa wanita yang, saya tak sebut nama, tapi hakikatnya Allah qadarkan pertemuan bengkit. Bengkit tahu bengkit? Pancake pronunciation pancake. Ke pancake? Itu lain. Petang-petang ni pancake lah sebutnya. Pengau? Macam-macam. Oh, itu bahasa apa pula tu? Lempeng. Bahasa apa pengau? Kedang. Tak tahu. Cik, itu kan. Okey. Subhanallah. Maka, sebab saya tak tahu saya ada cerita belum kat sini. Sebab dia langgar kereta saya. Saya balik kampung. Untuk Kurau, langgar kereta belakang. Kemudian saya tengok, oh lelaki. Tapi bila minta IC, perempuan. Sebab ialah nak ambil IC kan sebab apa-apa hal kan. Takut ni nak buat report sebab waktu dah malam gelap. Tapi ingat kan, beranilah. Nangis. Sebab dia tikut pula. Takut. Tikut pun boleh. Takut. Dia takut. Sebab apa? Maksudnya fitrah wanita ni lembut. Sebenarnya, hakikatnya. Dalam hati ada taman. Kan? Jadi. Kita semua kena sahut seruan. Nabi kata apa? Jadilah wanita yang lemah lembut. Macam mana Ustazah? Saya ni memang kasar. Cakap kasar, panggil orang kasar. Kan? Cakap dengan suami pun kasar. Terbawa-bawa kekasaran itu. Macam mana nak jadi lemah lembut? Sedangkan Nabi pesan apa? Wahai Aisyah, jadilah kamu lemah lembut. Kerana kalau lemah lembut itu ada pada kamu, menghiasi kamu. Kalau tak ada pada kamu, memburukkan kamu. Jadi bagaimana? Jawapannya adalah, apabila kamu berusaha menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah. Dia akan membentuk diri kamu menjadi wanita yang lemah lembut, wanita yang tenang, wanita yang teduh. Tak nak ke jadi wanita yang tenang? Nak ke jerit-jerit dari jauh? Oi. Orang lain tengok dari jauh apa benda. Oh boleh kan? Tapi hakikatnya tak cantik lah sebenarnya. Tudung labuh, kan? Bertudung. Tudung labuhnya belabuci lagi. Itu tambahlah. Saya tambah. Kan? Manis-manis dah tu. Tapi terpekik, terlolong, terjerit-jerit. Allahu Akbar. Dia tidak. Memang betul lah kata Rasulullah memburuk kan. Orang tengok dia jauh. Cancel buat menantu. Contoh. Contoh betul tak? Kita pandai pilih menantu, nak menantu yang itu, yang ini. Kita. Kan? Subhanallah ya. Okay, jadi subhanallah. Jadi Rasulullah kata, menjadi kamu orang bertakwa, insyaAllah. Kemudian Rasulullah kata, jadi lemah lembut. Dia relate.
Auto. Kalau kamu bekerja jadi orang takwa, bismillah, dia akan terbentuk diri kamu menjadi wanita yang lemah lembut. Cuma apa yang kita nak belajar dalam wasiat ketiga ni panjang sebenarnya, sebab takwa ni satu topik yang sangat, bagi saya, sangat penting, sangat berat dan sangat saya wajibkan semua orang tahu. Yang memang bukan sekadar disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sebut kalimah takwa saja dalam 258 lebih. Kalimah takwa saja, tapi berbezalah dari sudut isimnya, dari sudut fa'ilnya, dari sudut masdarnya. Tapi definisi takwa lah. Maksudnya takwa lah. Apa itu takwa dan sebagainya. Ganjaran takwa, kelebihan takwa. Tapi takwa. Nak menggambarkannya begitu pentingnya untuk kita faham apa itu takwa. Jadi, dalam wasiat yang ketiga ni, pengajian ni terbagi pada 4. Okay, catat Jadi kita nak belajar 4. Yang pertama adalah, apakah ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan kata-kata sahabat pun kata-kata kalam-kalam ulama salaf dan ulama-ulama muktabar mewasiatkan manusia untuk jadi orang yang bertakwa. Maknanya takwa ni bukan sekadar ada dalam Al-Quran maupun bukan sekadar ada dalam hadis Nabi, tapi di sana pemimpin-pemimpin Islam, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama muktabar pun juga sentiasa mewasiatkan takwa ini kepada ahli-ahli, kepada manusia lain. Kedua, kita akan pergi kepada definisi takwa. Tadi pertama kita akan tengok apa kalam-kalam Nabi, kalam-kalam sahabat, kalam-kalam para tabi', para ulama berkaitan dengan bagaimana pentingnya mereka mewasiatkan takwa. Yang kedua, apa itu takwa? Kita dah sebut, jadilah kamu orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Al-Quran kata apa? Hadis Nabi kata apa? Kata-kata para sahabat, takwa ni apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana nak menjemput takwa? Dalam arti kata lain, macam mana nak jadi seorang yang bertakwa? Wanita yang bertakwa, isteri yang bertakwa, ibu yang bertakwa. Dan yang keempat adalah apa kesan ganjaran, kelebihan bagi orang-orang yang ada takwa. Sebab tu dia panjang dalam wasiat yang ketiga. Jom sama-sama kita pergi satu persatu. Ganjaran, kelebihan, kesan bila mana seseorang itu menjadi orang yang bertakwa. Sebab kita yang atas tu kita tengok macam mana cara nak jemput takwa. Maknanya dalam kata lain macam mana ciri-ciri orang yang bertakwa yang kita nak cuba buat, usahakan agar menjadi orang yang bertakwa. Pertama sekali, fakta yang pertama, tolong tulis huruf besar kat mana-mana lah. Kot saya dah pernah sebut, tapi tak apalah, tulis lagi supaya ingat lagi. Sebab kita ni pun manusia biasa kadang-kadang lupa. Tulis takwa matlamat hidup kita. Takwa ni matlamat hidup kita. Sebelum ni kita dah belajar tujuan hidup apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup untuk ibadah. Kemudian kita dah kenal tujuan hidup ibadah. Peranan hidup apa? Peranan hidup sebagai khalifah. 2, menjaga agama, mentadbir urusan dunia dengan agama. Selesai. Tujuan hidup ibadah. Peranan menjaga agama, mentadbir urusan dunia dengan agama. Matlamat takwa. Jadi jelas. Hidup kita ni jelas. Jelas apa? Ada matlamat, ada tujuan dan kita tahu peranan kita kena buat apa. Dia tak adalah terkapai-kapai nak buat apa, tercari-cari hidayah, ya, meraba-raba mencari hidayah dan sebagainya. Sedangkan Allah dah sebut dalam Al-Quran. Subhanallah, muslimat-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang sangat penting ini merupakan salah satu dasar penting. Kenapa?
yang membantu dalam kehidupan orang mukmin di dunia. Kedap, sebab dasar takwa hendaklah engkau menciptakan satu perlindungan antara dirimu dan yang engkau takuti agar dapat menjaga dirimu. Takwa wanita muslimah kepada Tuhannya hendaklah ia menjadikan antara dirinya dan apa yang ditakutinya dari Tuhan perlindungan yang menjaganya dari kemarahan, kemurkaan dan siksa Allah. Caranya ialah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi keneraka kepada Allah. Baik, kenapa dasar penting yang sangat bernilai untuk menjadi orang yang bertakwa? Sebab subhanallah, sahabat-sahabat, prasyarat nak dapat takwa ni dia kena dua. Sebelum kita nak kejar takwa ni, prasyarat dia kena ada dua. Pertama, Islam. Yang kedua, iman. Nak dapat takwa, nak jadi orang yang bertakwa, dia prasyarat dia dua ni. Pertama apa tadi? Sebut sama-sama? Islam. Bagus. Yang kedua apa dia? Iman. Terbaik. Jadi subhanallah, syarat nak masuk syurga, dia perlu ada dua ni juga. Islam dan iman. Sebab kalau tak Islam, tak percaya Allah, tak iman, tak beriman kepada Allah, bagaimana nak masuk ke dalam syurga? Cuma kita nak dah jadi orang yang bertakwa ni, dia top lagi. Satu makam takwa, satu makam yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih dahsyat. Setelah kita melalui iman dan Islam, kita nak kejar satu makam yang dinamakan sebagai makam takwa. Muslimat-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana takwa memiliki peranan yang amat agung dalam kehidupan muslim dan muslimah, Allah telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita. Baik, kita pergi satu persatu. Apakah wasiat-wasiat ataupun kita kata pesanan-pesanan daripada Al-Quran dan hadis pun begitu, daripada kalam-kalam ulama-ulama salaf berkaitan dengan takwa. Kita pergi dulu kepada ayat Al-Quran. Tengok ayat Al-Quran tu surah apa? Surah An-Nisa. Ayat ke berapa? 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama baca 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab, orang-orang terdahulu sebelum kamu, yang telah pun diberi juga kitab. Pun bukan kita saja, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kitab apa? Al-Quran. Adapun umat-umat terdahulu ada tak kitab untuk rujukan mereka? Ada. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Maka Allah kata apa? Dan juga kepada kamu juga, iaitu Al-Quran kitabnya. Apa dia kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi subhanallah, Allah pesan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah menjelaskan bahawa takwa merupakan sesuatu yang paling baik yang harus didapatkan orang mukmin dan mukminah dari kehidupan dunianya. Bahkan Allah menganjurkan kita melakukan perkara itu dengan beriman. Allah menyatakan apa? Lihat surah Al-Baqarah ayat 197. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu bittaqwa wattaqu ya ulil albab. Dan berbekallah. Watazawwadu ni diambil daripada kata dasar zawada. Zawada ni maksudnya bekalan yang lebih. Maknanya kita tahu tak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, dunia ni tempat tinggal selama-lamanya ke? Dunia ni tempat tinggal abadi ke? Tidak, ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini fana. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini juga akan meninggalkan kita. Dunia ini akan hancur. Kehidupan kita yang abadi di mana? Di syurga, di akhirat. Kita nak masuk syurga. Kampung kita. Kenapa kita kata kampung? Asal usul kita. Sebab apa? Bapa sekalian manusia Nabi Adam AS berasal daripada mana? Syurga. Itu tempat asal kita. Jadi bila mana ini bukan tempat tinggal kita, ini bukan kehidupan yang abadi,
Jadi kita kena balik ke tempat asal kita. Nak balik ke tempat asal, kena bawa apa? Kena bawa bekal. Apa bekalan dia? Amalan kita. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbekallah. Bekalan yang lebih. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan kamu nak bawa adalah apa? Taqwa. That's why saya sebutkan takwa ni matlamat hidup. Kamu bawa lah bekalan takwa. Nanti kita pergilah. To be specific pemahaman takwa itu apa. Kan? Jadi mestilah kita tanya-tanya. Bawa bekalan yang sebaik adalah takwa. Macam mana nak jadi orang yang bertakwa? Nanti kita belajar semua itu insyaAllah. Okay? Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi sebaik-baik bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah kelak adalah bekalan takwa. Subhanallah, muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi wasiat-wasiat yang disebutkan ya oleh sebahagian ulama-ulama, imam-imam, ya, para salafus salih yang sebutkan tentang itu. Antaranya saya pergi secara laju ya. Siapa yang ada buku boleh tolong tengok kita, sebab kita sekadar dapat bayangan at least. Ada ulama-ulama yang memang mewasiatkan perkara takwa ni. Maknanya apa? Terlalu penting, sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kita ini berbekalkan takwa. Imam Syafi'i pernah berkata di dalam syairnya, aku tidak melihat kebahagiaan dalam tumpukan harta, orang bertakwa yang dapat merasai kebahagiaan. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal simpanan. Orang bertakwa di sisi Allah mendapat tambahan. Okay, maka dari itu takwa merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan orang-orang salaf yang soleh juga selalu mewasiatkan tentang takwa. Antaranya yang pertama, tulis nombor 1 dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Nampak? Dari Abu Dzar pun mewasiatkan takwa. Dan susulilah keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Tentu kebaikan itu akan menghapusnya keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, tulis nombor 2. Abu Bakar berkata dalam khutbahnya, amma ba'du, sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu agar pertama sekali apa? Bertakwalah kepada Allah. Memuji orang yang memang patut dipuji dan menyertakan kebencian dengan kesenangan. Dan tatkala ajal nak menjemput Abu Bakar pun, ya, memberi amanat kepada Umar dan memanggil dan memberi wasiat apa ya? Wasiat yang pertama, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Penting ibu-ibu, sahabat-sahabat jadi orang yang bertakwa ini. Ketiga, Umar juga menulis surat kepada anaknya Abdullah, yang di antara isinya apa dia? Ya, jaminan orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepadanya, tentu Allah akan melindunginya. Siapa yang meminjamkan kepadanya, maknanya beri masa untuk Allah, tentu Allah akan membalasnya. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, tentu dia akan menambahkan kenikmatannya. Jadikanlah takwa sebagai penuntun di hadapanmu dan penerang hati. Keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah mengutuskan seseorang dalam situasi misi pengiriman pasukan. Lalu dia berkata kepadanya, aku wasiatkan kepadamu agar apa pertama sekali? Bertakwalah kepada Allah. Yang akan menjadi bekal bagimu untuk bertemu dengan Allah. Dan yang tidak ada pegangan bagimu selain dari Allah. Taqwa, memiliki dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seseorang yang di antara isinya, aku berwasiat kepadamu agar apa? Bertakwa kepada Allah. Kerana yang selain takwa tidak akan diterima, yang tidak akan mengasihi kecuali orang yang bertakwa, yang tidak diberi pahala kecuali kerana Allah. Sesungguhnya orang yang dinasihati agar bertakwa cukup banyak, tetapi yang mengamalkannya hanya sedikit saja. Semoga Allah menjadikan kita dan juga dirimu termasuk orang-orang yang bertakwa. Memang betul pun.
Banyak sangat pesanan daripada para alim ulama salafus salih tentang takwa. Yang beri pesanan tentang takwa ni sangat banyak, tapi yang mengamalkannya cukup sedikit. Tatkala Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi pemimpin, dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan memuji Allah seraya berkata, aku memberi wasiat kepadamu semua agar bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, kerana takwa kepada Allah menuntun segala sesuatu dan tidak ada yang menuntun selain dari takwa kepada Allah. Dan ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Yunus bin Ubaid rahimahullah, wahai Yunus, berilah aku wasiat. Apa jawab Yunus bin Ubaid? Berkata, aku memberimu wasiat agar bertakwalah kepada Allah dan berbuat ihsan. Seseorang yang tak menunaikan haji juga pernah berkata kepadanya, berikan aku wasiat wahai Yunus. Yunus sekali lagi mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Kerana siapa yang bertakwa kepada Allah, tidak ada lagi ketakutan pada dirinya. Dia auto, saya sebutkan tadi, orang yang mengejar takwa, dia akan membentuk dirinya, peribadi. Yang kita nak bentuk ni, antaranya salah satu yang Rasulullah kaitkan dalam hadis tadi, lemah lembut. Sebab apa kadang-kadang seseorang tu dia cuba, wanita ni memang fitrah kasar, tapi dia cuba nak jadi, wanita ni memang fitrah lembut, tapi dia nak cuba jadi kasar ni sebab apa? Dia nak tunjukkan supaya orang tak mudah tipu dia ke? Ataupun dia nak tunjuk supaya dia ni orang tak takut dia dan sebagainya. Tapi tak. Maksudnya dia buat kerana orang. Supaya orang tak pandang rendah kat dia. Supaya orang itu, supaya orang ini. Tapi tidak. Kalau kamu ada takwa, kamu tidak akan lagi ada ketakutan pada diri kamu. Kamu tak akan ada lagi kecelaruan identiti. Di luar kamu macam, aku boleh hidup. Aku boleh hidup tanpa ini, tanpa siapa-siapa. Di bilik yang gelap kamu menangis. Kamu keseorangan, kamu sunyi. Jadi subhanallah, seorang salaf di antara kita pernah menulis surat kepada saudaranya, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Kerana wasiat takwa ini merupakan kegembiraanku yang paling mulia. Sesuatu yang paling indah, yang ku nampakkan dan simpananku yang paling utama. Semoga Allah menolong kami dan juga dirimu dan melimpahkan pahala kepada kami dan juga kepadamu. Wahai saudari muslimah, daripada sini kita boleh melihat orang-orang yang bertakwa adalah para wali Allah. Mereka lah yang mendapat khabar gembira, keberuntungan di waktu menemui ajal, dan mereka lah yang akan dijauhkan daripada api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah apa tu? Surah Yunus ayat yang ke-62. 62 hingga 64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa ni wali-wali Allah ni? Yang tak takut, yang tak sedih, tak ada. Iaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi kalau kita ni mengejar ketakwaan, tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada lagi kekecewaan bersedih hati dalam hidup ini. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Khalas, selesai. Dari sini boleh nampak tak pentingnya takwa diwasiatkan oleh para wali-wali Allah, para salafus salih. Al-Quran menyebutkannya, Nabi mewasiatkannya. Sangat penting dan contohilah. Kita wasiatkan juga kepada anak, cucu, cicit, keturunan kita. Jadilah kamu, wahai anak, wahai cucu, jadilah kamu orang-orang yang bertakwa. Wasiatkan itu. Subhanallah. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, takwa disebutkan di dalam Al-Quran mengandungi 3 makna utama. Ini kita beralih kepada elemen yang kedua. Tadi ada 4 kan? Iaitu definisi takwa. Jom sama-sama kita faham pula apa itu takwa. Jadi kita hanya sekadar dengar wasiat-wasiat yang
Menyuruh kita ni menjadi orang yang bertakwa. Okey? Kemudian, pertama, apa makna takwa? Kadang takwa artinya takut kepada Allah. Jadi dari sini kita faham, pertama, takwa itu al-khauf ilallah. Takut kepada Allah. Wa iyaya fattaqun, dan kepada akulah kamu bertakwa. Takut yang bagaimana? Takut yang menjauhkan diri kita pada Allah ke? Takwa ni tidak. Takut yang mendatangkan hubbullah, kecintaan kepada Allah. Takut yang sampai satu tahap dalam hidup kita ni, kita berhati-hati dengan Allah. Tulis, berhati-hati dengan Allah. Berhati-hati, nak buat sesuatu fikir dulu Allah redha. Nak sokong kepada kemungkaran, fikir dulu, Allah redha. Kita nak redha Allah ke redha dia? Redha makhluk, redha manusia. Bila kita dalam keadaan mungkin marah, ya, buat sesuatu yang di luar kawalan emosi kita, duduk sejenak pada aku tak boleh buat macam ni. Salah ni apa aku buat. Allah marah, Allah murka. Ni hati-hati nak buat sesuatu. Nak cakap hati-hati, nak buat tindakan hati-hati. Sebab apa? Inilah ciri orang yang bertakwa. Hati-hati dengan Allah. Dalam keadaan takut kepada Allah, takut kalau Allah tak terima amal ibadah kita, takut Allah tak pandang kita, takut Allah dah tak pedulikan kita lagi, takut Allah sisihkan kita. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Makna takwa dalam Al-Quran membawa maksud yang pertama apa dia tadi? Sebut sama-sama. Takutkan Allah. Takutkan Allah. Kedua, kadang artinya takwa ini taat dan ibadah. Gariskan, bulatkan. Takwa kadang artinya taat dan ibadah. Bu'd ar-rabbani. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah suruh pertama sekali arahan Allah, Allah kata, Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah. Yang kedua Allah kata apa? Takwa yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Dengan serius takwanya. Jangan hari ini takwa, esok tak takwa. Dalam masjid takwa, luar masjid tak takwa. Dalam kuliah takwa, luar masjid hilang takwanya, lucut takwa. Allahu Akbar. Dekat pengajian takwa, keluar majlis ilmu, luntur takwa. Majlis ilmu kita boleh nampak? Macam mana? Jadi, jadilah orang yang bertakwa, yang sebenar-benar takwa. Ayuh, tingkatkan takwamu dan janganlah kamu mati datang ajal kamu kecuali dalam keadaan berserah diri. Pastikan kita benar-benar menjaga nilai takwa itu dengan kualiti keislaman yang baik. Jadi subhanallah. Jadi takwa makna yang kedua membawa maksud dalam Al-Quran adalah taat dan ibadah. Ketiga, kadang artinya takwa ini mensucikan hati dari kederhakaan dosa. Maknanya apabila memiliki hati yang bersih daripada noda-noda dosa. Inilah makna yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Selagi kita berusaha untuk mengetahui makna takwa kepada Allah, tentu kita akan mendapatkan sebagaimana orang-orang salaf telah meninggalkan bagi kita sekian banyak definisi takwa. Mereka berusaha membuat batasan-batasan pengertian takwa dan sebahagian di antaranya adalah seperti berikut. Tadi kita dah faham makna takwa dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita tengok definisi takwa berdasarkan kata-kata kalam-kalam orang-orang salaf, ulama-ulama salaf. Pertama, dan personally saya juga suka memberi contoh dan definisi makna takwa itu adalah berdasarkan pandangan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa Sayyidina Ali? Isteri
suami kepada Sayyidatina Fatimah, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafa ar-rasyidin. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apabila ditanyakan apakah takwa itu, apa kata Sayyidina Ali? Pertama, al-khauf min jali, takut kepada Allah. Tadi kita dah bincang takut pada Allah ni apa dia. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amal bitanzil, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Apa yang amal bitanzil, apa yang nazzala, yang diturunkan itu, segala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang bertakwa, direda dengan segala perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Dia reda, dia menerima dan melakukan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Puas hati dengan Allah. Dalam Quran Allah kata itu, buat. Allah kata ini, buat. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal amalu bitanzil, bukan cherry picking. Nak buat apa yang ikut selera tekak dia. Maknanya nak buat apa yang ikut minat dia. Nak pakai tudung lah, tapi nak pakai tudung yang tak tutup dada sempurna. Dalam Quran kata apa? Hendaklah dilabuhkan tudung itu menutupi dada kamu. Nampak? Kalau kamu masih lagi rasa ragu-ragu nak pakai tudung yang labuh, maknanya belum lagi tu nak capai tahap pula. Tahap takwa. Okay? Ketiga, kata Sayyidina Ali adalah ar-ridha bil qalil. Bersyukur, redha dengan segala pemberian Allah, dengan segala kurniaan Allah, dengan segala nikmat yang Allah beri, walaupun sedikit. Ini ciri-ciri orang yang ada sifat qanaah, rasa cukup walaupun sedikit. Kalau kita ni tak bersyukur dengan apa yang kita miliki, suka membanding-bandingkan, jarang sekali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat pemberian Allah. Asyik mengeluh, asyik merungut. Macam tak ada benda yang indah langsung yang Allah beri pada hidup dia. Sedangkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu takkan dapat menghitung. Terlalu banyak sebenarnya. Cuma kamu yang tak buka mata hati dan minda kamu untuk melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu pertikaikan hujan-hujan yang datang daripadanya. Jarang sekali kamu melihat kenikmatan. Jadi, nak jadi orang yang bertakwa, dia kena ada sifat qanaah. Rasa syukur walaupun sedikit. Cukup. Ar-ridha bil qadar. Dan yang keempat, definisi takwa kata Sayyidina Ali adalah al-isti'dadu li yaumir rahim, membuat bekalan persiapan untuk hari akhirat. Ni, nak jadi orang bertakwa dia kena ada bekalan. Dan Allah kata dalam Quran tadi, wa tazawwadu fa inna zalit taqwa, sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Itu kata Sayyidina Ali. Pun begitu, saya pergi sepintas lalu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kesempurnaan takwa hendaklah seorang hamba takut kepada Allah sehingga diampuni, sehingga dia pun takut kepadanya kerana sesuatu yang hanya sebesar biji sawi, dan dia meninggalkan sebagian hal yang dilihatnya halal kerana khawatir hal itu haram, sehingga akhirnya menjadi penghalang antara dirinya dan hal yang haram. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada hamba-Nya balasan yang akan didapatinya seraya berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil-kecil, seberat zarah. Kecil-kecil zarah ni tak boleh dilihat di panca indera kita, ya. Nescaya kata Allah, dia akan melihat balasannya. Tak ada yang terlepas pandang pun di sisi Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya dia juga akan mendapat balasan. Pun begitu kejahatan yang dilakukan, tidak ada yang terlepas pandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, janganlah kamu meremehkan sedikit pun kebaikan sehingga engkau mahu mengerjakannya, dan janganlah kamu meremehkan sedikit pun kejahatan sehingga engkau takut kepadanya. Kemudian yang seterusnya, Mu'az bin Jabal pernah berkata, pada hari kiamat manusia akan ditahan di suatu tempat, lalu ada penyeru yang berseru,
Mana orang-orang yang bertakwa? Maka mereka pun berdiri di sisi Allah. Tidak ada batas dan tabir antara Allah dengan mereka. Saya bertanya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dia menjawab, orang-orang yang, apa itu takwa? Kata Muaz bin Jabal, yang takut akan syirik dan penyembahan terhadap berhala. Samalah maknanya al-khauf min jalil, takut kepada Allah, takut menyekutukan Allah, takut mensyirikkan Allah, takut menduakan Allah, takut ada meminta pertolongan, bergantung harap pada selain daripada Allah. Mereka memurnikan ibadah kepada Allah, lalu mereka pun berjalan menuju syurga. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu, iaitu hendaklah pertama Allah ditaati. Taat dengan ilmu dan tidak diderhakai. Diingat dan tidak dilupakan dalam semua urusan. Disyukuri dan tidak diingkari ketika mendapat nikmat. Sambung tu poin yang saya sebut tu. Tadi apa? Allah ditaati dan tidak diderhakai, maknanya taat dengan ilmu. Diingat dan tidak dilupakan dalam semua urusan. Disyukuri dan tidak diingkari ketika mendapat nikmat. Itu kata Abdullah bin Mas'ud, definisi takwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dengan sebenar-benar takwa artinya, apa maksud sebenar-benar takwa tu? Mereka berjihad fi sabilillah. Dengan sebenar-benar jihad. Sebenar-benar jihad itu maksudnya apa? Berjihad kerana Allah. Tidak peduli terhadap celaan orang-orang yang suka mencela tentang agama Allah. Biarlah orang nak kata apa. Biarlah orang nak tindas. Biarlah orang nak kecam. Biarlah orang nak berlaku zalim. Biarlah orang nak pandang remeh dan enteng. Tetapi tetap mempertahankan agama Allah. Menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, ayah dan anak-anak ini. Definisi orang yang bertakwa. Ya, sebab dulu sahabat-sahabat, ada orang masa zaman Nabi SAW, dia ada dua tujuan mereka berperang ni dua. Pertama, ada yang memang nak berperang ni kerana Allah. Memang nak berperang kerana Allah. Yang kedua, ada yang tujuan nak berperang ni nak tunjuk hebat. Nak tunjuk kuat. Yang ketiga, ada yang tujuan nak ikut berperang sebab nak mendapat ghanimah, harta. Harta rampasan perang. Tapi orang yang bertakwa yang mana satu? Berperang sebenar-benar jihad kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak takut celaan, tak takut hinaan, tak takut makian, terus menegakkan, mendaulat syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kata Anas pula, takwa adalah seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah. Seseorang tidak bertakwa kepada Allah sehingga dia berkata yang mendatangkan faedah. Maknanya apa? Orang yang bertakwa ni mulutnya terjaga, terpelihara. Dalam keadaan kalau terkejut pun, oh mak pocut. Dia bukan oh mak pocut yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab apa? Dalam ingatan dia, setiap detik, setiap saat, memang sentiasa mengingati Allah. Diingat dan tidak dilupakan dalam semua urusan. Disyukuri dan tidak diingkari ketika mendapat nikmat. Sebab itu, okey, tolong catat nota tambahan, tulis huruf besar, libatkan Allah dalam segala urusan. Libatkan Allah dalam segala urusan. Nak buat sesuatu, fikir dulu Allah redha. Nak pilih jalan hidup itu dan ini, A ke B, pilih yang mana mendatangkan keredaan Allah, yang mana mendekatkan diri kamu lebih kepada Allah. Walaupun had B ni kamu rasa macam yang ini yang orang akan puji, yang ini yang orang tak keji, orang tak kecam, yang ini yang aku lebih suka. Tapi kalau yang had A yang mendatangkan lebih dekat kepada Allah, sebab itulah kita akan sentiasa libatkan Allah dalam segala urusan kita. Bukan pilih dulu, baru dia fikir, rupanya salah, rupanya Allah tak redha.
Dah buat dulu dah. Contoh. Jadi orang yang bertakwa sentiasa mendahulukan Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, takwa kepada Allah itu bukan dengan berpuasa pada siang hari dan solat pada malam hari serta menyatukan di antara kedua-duanya semata-mata. Bukan sekadar puasa, bukan sekadar bangun malam solat, tetapi kata Umar bin Abdul Aziz, takwa kepada Allah ialah meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah. Maka barang siapa yang dianugerahi kebaikan sesudah itu, maka itulah kebaikan yang disusul dengan kebaikan. Jadi takwa ni dia bukan sekadar buat apa yang Allah suruh. Alhamdulillah. Solat buat, pakai tutup aurat buat, puasa buat, qiyam buat, kan? Pergi kuliah buat. Tapi larangan Allah tak tinggal. Allah kata jangan mengata, jangan mengumpat, jangan membawang, jangan adu domba, jangan fitnah, jangan bawa mulut. Tak tinggal kan hak tu tak tinggal. Hak tu dibawa ke mana-mana. Jadi bagaimana? Dah takwa ke tu? Belum, sedangkan takwa yang kita nak jadikan matlamat hidup kita. Jadi tepuk dada, tanya iman. Siapa iman? Tanya diri kita lah, ya, tanya iman kita. Okey? Ha? Masya Allah, bagus. Betul. Sekarang ni, zaman sekarang teknologi canggih sekarang ni, dia bukan mulut dah. Dia pakai jari. Apa yang keluar dalam mulut ni, dalam hati ni, diterjemahkan melalui typing. Allahu Akbar. Kita boleh tengok isu-isu semasa, isu-isu gosip, perceraian ke, perbalahan, pergaduhan. Yang banyak mulut ni, kat komen tu, comment section tu siapa? Perempuan ke lelaki? Hakikatnya, terimalah kenyataan. Walaupun saya ni orang perempuan, saya ni wanita, tak ada backup dia. Kan? Yang betul tetap betul, yang hak, yang batil, berada pada jalan kebenaran. Sebab apa? Saya bukan takutkan kecaman orang ni, walaupun mungkin ada ustazah ni tak buka perempuan ke apa ke. Sebab saya takutkan Allah. Betul tak? Kalau ikut nak jaga hati, memanglah nak jaga hati manusia. Memanglah kita memang akan jaga, tapi itu bukan ciri-ciri untuk menjadi orang yang bertakwa. Boleh nampak contoh-contoh dia? Ini subhanallah, sahabat-sahabat yang Allah SWT. Kata Talqi bin Hubaib rahimahullah berkata, takwa ialah hendaknya engkau beramal dengan taat kepada Allah. Berdasarkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu maksudnya redha Allah. Mengharap pahala Allah. Meninggalkan kederhakaan kepada Allah. Berdasarkan cahaya Allah serta takut siksaan Allah. Maknanya buat apa-apa semua kerana Allah. Inna salati wa nusuki, sambung, wa mama lillah bil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Dah cukup. Buat apa buat untuk orang? Penat kita, lelah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi aku. Ni'mal maula, ni'mal nasir. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Okey? Kemudian Muhammad bin Hunayf rahimahullah ta'ala berkata, takwa adalah menjauhi apa yang menjauhkan dirimu dari Allah. Apa saja yang menjauhkan diri kita kepada Allah, kita kena elakkan. Sebab tu walaupun dalam saya sebut tadi kan, contoh tadi, pilihan tu. Kalau kita tahu pilihan ni, kalau aku buat pilihan ni, aku kerja yang ni, menjauhkan diri aku kepada Allah. Membuatkan aku lalai leka solat. Membuatkan solat aku tak terjaga. Hujung-hujung waktu baru dapat solat. Kan? Kat tempat tu pun tak ada tempat solat pula, tempat kerja. Contoh. Maknanya apa? Menjauhkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi,
Orang yang bertakwa dia takkan pilih yang tu walaupun itu gaji besar. Kadang-kadang kita menjadi seorang ibu, seorang mertua, kan? Kadang-kadang kita pula yang bagi pandangan, biarlah, tak apalah yang tu. Gaji dia besar, Man. Tak apalah, Man, gaji tu besar. Kita bagi pandangan begitu. Okay? Jadi subhanallah, sebab itulah saya nak kata, bila kita faham takwa ni matlamat hidup kita, kita akan berusaha nak jadi seorang isteri. Allah izinkan jadi isteri yang bertakwa. Allah izinkan jadi seorang ibu, nak jadi ibu yang bertakwa. Allah izinkan menjadi anak perempuan yang bertakwa. Sebab tu takwa ni matlamat hidup ni. Hatta kalau kita apa saja profession, kerjaya, topi, gelaran, pangkat, kemasyhuran yang kamu pegang pada saat ketika ini, tolong selitkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Contoh, profession kerjaya sebagai seorang guru. Nak jadi guru yang bertakwa. Bomba yang bertakwa. Polis yang bertakwa. Accountant yang bertakwa. HR yang bertakwa. Apa lagi? Tukang jahit yang bertakwa. Tukang masak yang bertakwa. Businessman, businesswoman yang bertakwa. Sebab apa? Saya nak tanya, kerjaya seorang guru mulia tak? Mulia. Dipandang tinggi. Dan Allah angkat darjat. Guru. Tapi kalau tak ada takwa, tak takut kepada Allah, kerjaya yang mulia tu boleh jadi mendapat kemurkaan Allah tak? Boleh. Jadi penting tak takwa. Kerjaya seorang polis mulia tak? Mulia. Frontline-nya. Ya, menjaga keselamatan negara. Tapi kalau tak ada takwa, misal kata tak takut dengan Allah, ambil rasuah. Contoh. Tak kata siapa-siapa, contoh. Kalau tak ada takwa, tidak disusuli pekerjaan yang mulia itu dengan takwa, cenderung nak ambil rasuah. Cenderung. Macam guru tadi. Kalau tak ada takwa, cenderung tak nak bunuh anak murid sendiri. Rogol anak murid sendiri. Bukan tak berlaku. Saya cerita sebab berlakulah kita kabur. Sebab itulah setiap profession, kerjaya, bidang, topi apa yang kita pakai, selitkan nak jadi orang yang bertakwa. Jadi hari ni kalau balik ni kan, tanya anak-anak nak jadi apa? Jadi polis kan? Kita ajarkan dia polis yang bertakwa. Askar yang bertakwa. Okay? Dan kita pun selitkan diri kita apa sajalah ibu-ibu. Mungkin ada Puan Sri. Ada Puan Sri? Datin Sri je. Sri dah. Mana pula saya tengok Sri je. Berseri, ada nur. Orang-orang yang solat mesti ada nur. Sebab apa dia ambil wuduk? Kan? Kan nanti Nabi kata apa? Anggota-anggota wuduk itu bercahaya. Berseri insya-Allah. Nanti dah masuk syurga jadi muda. Berseri. Saya tengok pun berseri ni. Sejuk mata memandang. Qurratu a'yun. Kan? Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak jadi orang yang bertakwa. Baik, Asy-Syarif Al-Jurjani berkata, yang dimaksudkan takwa adalah ketaatan adalah memurnikannya dan dalam kedarkaan adalah meninggalkannya. Meninggalkan perkara yang dilarang Allah dan melakukan ketaatan Allah yang akan mengundang rahmat dan pengampunan Allah. Wahai saudari muslimahku, semua huraian kalimah yang menyebar kerana cahaya dan membangkitkan iman ini keluar dari berbagai sisi pandangan yang berkisar tentang definisi takwa. Sedangkan tentang orang-orang yang bertakwa, maka Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, mereka dinamakan orang-orang yang bertakwa kerana mereka takut kepada sesuatu yang biasanya tidak ditakutkan. Contohnya apa? Akhir zaman ini, betapa ramai manusia yang menormalisasikan maksiat dan dosa. Tren-tren yang ada, kita pun sebabkan tak ada ilmu, tak ada takwa, tak takutkan Allah, kita pun terikut-ikut. Kan? Tren-tren raya yang ada joget-joget jedak, jeduk, jedik tu. Jedak, jeduk, gedik tu. Ikut. Takwa ke tu agak-agak?
Takwa ni kena ada apa tadi? Iman. Iman ni perisai. Iman ni benteng. Benteng daripada kita ni nak buat sesuatu perkara yang dilarang. Al-haya'u minal iman. Malu itu separuh, sebahagian daripada iman. Jadi kalau tak ada malu tu, maknanya iman tu perlu dirawat sebenarnya. Iman yang barangkali bermasalah. Lagi tinggi iman, lagi kuat iman, lagi teguh iman, lagi kuat bentengnya daripada terpengaruh, terracun, terpaling. Yalah, apa-apa saja. Jadi macam mana nak kuatkan, tingkatkan iman itu dengan tingkatkan amal soleh. Banyakkan berzikir, bertasbih, solat disusuli dengan solat fardu, ditop up dengan solat sunat, puasa fardu ditop up dengan puasa sunat, bayar zakat yang wajib ditop up dengan sedekah. Okey? Jadi subhanallah, Al-Hasan Al-Basri berkata, orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang takut kepada apa-apa yang diharamkan Allah dan mengerjakan apa yang diwajibkan kepada mereka. Apa yang Allah haram takut nak dekati. Kan? Okey? Maimun bin Mahran berkata, seseorang tidak disebut bertakwa sehingga dia sangat keras dalam menghisap dirinya dari syirik yang rakus dan kekuasaan yang semena-mena. Syahar bin Hausyab berkata, orang yang bertakwa ialah orang yang takut kepada syirik dan bebas dari kemunafikan. Sekarang marilah kita berganjak untuk mengenal apakah sifat orang-orang yang bertakwa. Agar dengan itu seseorang dapat mengerjakannya, Tuhan telah menetapkan dalam suatu ayat dari kitabnya. Maka kita beralih kepada elemen yang ketiga tadi yang saya sebutkan adalah untuk sama-sama kita belajar apa? Bagaimana nak menjemput takwa. Tulis topik kat atas sekali tu, huruf besar. Bahagian muka surat tu adalah bahagian bagaimana nak menjemput takwa. Ataupun dalam erti kata lain, ciri-ciri orang yang bertakwa. Hamba Allah kata, tengok sama sekarang sedih ya. Apa tanda-tanda kita menormalisasikan maksiat dan dosa? Sebelum saya pergi yang ni, saya teringat sebab tengok komen ni. Apa tanda-tanda kita ini menormalisasikan maksiat dan dosa? Contoh, ibu-ibu. Satu, mungkin kita ikut trend. Kan? Lagi apa lagi? Contoh lagi? Ikut nafsu. Apa kaitannya tu? Kan? Betul lah ikut nafsu lah ikut trend. Maknanya contoh, saya bagi contoh support, like, comment, share. Itu tanda-tanda kita beri sokongan. Sampai satu tahap menormalisasikan dosa dan maksiat. Tengok konten-konten joget-joget, tengok konten-konten perceraian, kan, gaduh-gaduh yang bukan biasa-biasa ni, maki-maki keluar. Maki hamun itu, dia sumpah seranah. Kita pun ikut sama. Naik, sama-sama naik. Sama-sama share, sama-sama like, sama-sama naikkan konten. Tapi konten yang baik-baik, konten yang mengajak kepada Allah, konten yang mengajak ke arah kebaikan, sendu. Tahu sendu? Sepi. Sebab apa? Sebab apa? Ni, depan saya ni. Ibu-ibu yang soleh-soleh, yang baik-baik. Sebab orang yang baik-baik, banyak mendiamkan. Bila mana orang-orang baik banyak mendiamkan diri, maka kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran akan berleluasa bermaharajalela. Setuju tak ibu? Ni konten yang baik-baik ni tak ada. Yang baik-baik ni tak nak like, tak nak sokong, tak nak follow, tak nak share, forward kan? Ya, ibu-ibu dah follow saya pula tiba-tiba kan. Tak adalah ya. Tapi itulah hakikatnya. Kan? Zikir-zikir ke apa? Pantas je. Promote kan? Promote tu dalam erti kata bantu. Like. Supaya dia boleh pergi lebih jauh lagi. Untuk disebarkan kebaikan. Niat kita untuk disebar luaskan kebaikan. Sebab apa? Kalau dunia sekarang ni memang nak tak lari daripada semua akan ada smartphone. Dan semua saya yakin dan percaya
kebanyakan kita boleh kata 90% lah. 9% lah kita kata. Mungkin 95 pun boleh kita kata, saya boleh berani kata lah. Semua ada handphone dan ada wasabi. Wasabi tahu? Sebab saya tak boleh sebut wasabi, kalimah tu. Rumah hijau tu sebab tengah online, tengah live ni. TikTok ni sensitif kuat merajuk. Kalau sebut rumah lain dia dah sekat kita. Bila sekat kita susah kita nak menyebarkan dakwah kan. Jadi subhanallah. Kan? Semua akan adalah wasabi ni. Akan adalah akaun, kalau tak ada Insta mungkin sebut juga. Kalau tak ada rumah biru, rumah oren. Rumah oren tu memang semua ada kan. Rumah oren ada tak? Rumah oren. Tahu rumah oren? Rumah oren. Rumah oren apa kak? Ya. Shopping. Tu kan rumah oren. Dandan tak mengaku. Okey dah berpindah sekarang ni. Berpindah dengan beg kuning. Dah bukan oren dah. Beg kuning, patutlah diam aja. Okay, sekarang ni banyak ada beg kuning. Saya pun sama. Kan? Berpindah arah lah. Sebab apa? Sebab banyak free shipping. Macam tu kan. Okay. Iklan lah pula. Okay. Jadi subhanallah. Inilah hakikatnya. Hakikatnya ibu-ibu sahabat-sahabat ibu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, saya nak tanya kita end sampai berapa ni? Are you sure? Another 10 minutes. Alright, let's go. Okay, kita teruskan sikit Baik, subhanallah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, bulatkan tu, gariskan tu. Saya suka nak sebut nama surah tu juga supaya kalaulah kita baca Quran adalah jadi kita tahu ayat tu tentang apa. Kemudian kita rujuk semula dan seumpamanya. Okay, surah Al-Baqarah ayat 177. Ada sahabat kita, Puan Haiza di online, rumah orang terapi diri katanya. Ya, terapi ya. Yalah betul pun. Kadang-kadang tu kita kadang pergi mall tak beli pun. Cuci mata je dah seronok. Terapi tengok. Tapi kadang-kadang tu teracun juga. Kan? Itulah dia hakikatnya. Kan? Ciri-ciri orang bertakwa. Ni kita baru masuk ni. Ya. Okay, tapi dah tulis dah ciri-ciri orang bertakwa kat atas tu. Surah Al-Baqarah ayat 177 adalah ciri-ciri dan cara bagaimana nak mengundang takwa. Nak menjadi kalangan orang-orang yang lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya sebut terjemahannya saja sebab ayatnya panjang. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Kebaktian itu maksudnya bukanlah sekadar kamu menghadap wajahmu ke arah timur dan barat satu kebaikan. Tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah pertama beriman kepada Allah. Tengok muka surat sebelah tu sekali Sambil baca terjemahan tu tengok muka surat sebelah sekali. Pertama beriman kepada Allah. Kemudian hari kemudian, iaitu dalam erti kata lain, beriman kepada hari akhirat. Kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi, itulah dia yang kita sebut daripada nombor 1 hingga 5 itu. Tolong kita grupkan dia sebagai arkanul iman. Apa itu arkanul iman? Rukun iman. Jadi pertama sekali nak jadi orang yang bertakwa ni, dia kena percaya, beriman dengan kelima-lima rukun iman ini. Okay? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab samawi, beriman kepada para rasul, beriman hari akhirat pun begitu. Ada satu lagi rukun iman yang keenam, apa dia? Beriman kepada qada dan qadar. Okay? Kemudian dan memberikan harta yang dicintainya
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang bermusafir, yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Jadi dari sini kita memahami bahawasanya nak jadi orang yang bertakwa kena penuhi tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada tanggungan kita iaitu kerabat ni, dan juga kena perbanyakkan sedekah. Nafkah dan sedekah perlu dijalankan. Tapi sedekah je, murah hati sedekah saja, tapi nafkah tak tertunai kepada yang menjadi tanggungannya yang wajib. Okey, jadi subhanallah, nombor 8 dan nombor 8 tu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin dan lain-lain. Inilah dia, membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak jadi orang yang bertakwa perlu ada sifat membelanjakan harta kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga, dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah kata apa? Adalah memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya. Ini zaman sekarang tak ada lah. Dah tak ada sistem perhambaan tu, dah tak ada. Okey, mendiri antara siapa yang memerdekakan hamba sahaya? Contoh pada zaman Rasulullah. Bagi satu contoh. Siapa antara tokoh lah ataupun sahabat yang bantu memerdekakan hamba selain daripada Rasulullah? Mestilah Rasulullah banyak memerdekakan hamba. Abu Bakar As-Siddiq membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Atas nama lillahi ta'ala, kerana Allah. Bukan kerana dia nak memerdekakan Bilal sebagai hamba waktu ketika itu, bukan sebab untuk jadi hambanya semula, tidak. Tapi di saat ketika itu Bilal disiksa oleh tuannya, dijemur di tengah padang pasir yang kering kontang, panas terik, kemudian diletakkan batu besar di dadanya sehingga boleh menyebabkan kematian pada Bilal bin Rabah. Kalimah yang mampu, yang larat, yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah satu, hanya mampu mengatakan ahad, 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 membawa maksud Allah yang esa, Allah yang satu. Qul huwallahu ahad. Jadi siapa yang menyelamatkan Bilal? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar menggunakan harta kekayaan itu bukan untuk menaikkan kuasanya, tetapi untuk membantu orang-orang yang ditindas kerana Allah. Lillahi ta'ala, bukan untuk jadi hamba dia pula. Tidak, tapi membebaskan kerana Allah. Sebab apa? Tuannya itu Umayyah bin Khalaf, tak silap saya namanya. Ya, dia jual Bilal ni dengan harga yang tinggi. Sebab Abu Bakar masuk campur kan? Abu Bakar tegur dia. Tidakkah kamu takut kepada Allah menyiksa hamba kamu sebegitu sekali? Sebab kerana hanya dia mengatakan dia beriman kepada Allah. Kalau dia mati pun is okay. Seolah-olah macam itulah kata Umayyah bin Khalaf. Maka Abu Bakar beli Bilal dengan harga yang tinggi. Bukan kerana nak jadi hamba pada Abu Bakar pula, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Kemudian ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Mendirikan solat, menunaikan zakat. Ini dia nombor 6 dan 7. Itulah dia antara arkanul Islam. Jadi orang yang bertakwa, tunaikan solat, tunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya. Apabila dia berjanji, ya, menepati janji. Ya, nombor 10. Menepati janji. Dalam arti kata lain, orang yang menepati janji ni adalah orang yang bukan munafik. Sebab ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Jadi, orang munafik bukan orang yang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa, kena menepati janji. Saya minta izin minum air dulu, boleh? Boleh ke? Air teh? Wah, boleh order ke? Boleh order? Datang mana? Saya bawa.
Oh, bawang. Kalau fresh orange boleh? Bagi betis, nak apa ke, kan? Sebenarnya okey je air ni. Ya Allah, akak kat luar ke? Tak payahlah. Oh, kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payahlah tengok saya minum. Malu. Masing-masing minum air masing-masing. Masya Allah. Terima kasih ya. Semoga bertambah rezeki, pemudahkan urusan, diangkat darjat, sentiasa sihat walafiat. Sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Sentiasa bila drive tu lampu hijau je. Oh, dah tak drive ya? Bagi doa ke orang yang kamu sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah, sedap. Lemon tea. Lemon tea. Yang lain dah rasa? Nanti rasa tau. Sedap, sungguh sedap. Saya promote kan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah nikmatnya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana kau dustakan, insya-Allah ya. Baik, subhanallah, sikit lagi ya, sikit lagi. Sahabat-sahabat ibu-ibu marilah kita. Ayo kita habiskan. Baik, subhanallah. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Subhanallah. Kan, kadang-kadang kita ni sebabkan iman, lemahnya iman, bila mana Allah uji kurang sabarnya. Bila diberi nikmat kurang syukurnya. Dengan ujian-ujian yang Allah timpakan pada kita, kita mempertikaikan, mempersoalkan takdir Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa seiring dengan apa yang Nabi kata, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Apabila dia diuji, dia bersabar, lalu ujian itu baik baginya. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur, lalu nikmat itu baik baginya. Dan Rasulullah kata apa? Keadaan itu tidak didapati melainkan kepada orang-orang yang beriman. Pun begitu, orang-orang yang sebenar-benar beriman. Okay, subhanallah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam arti kata lain adalah orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah. Dia bukan sekadar kata je beriman. Saya nak tanya, sebelum kita akhiri, saya akhirikan dengan persoalan ini. Apa beza iman dan takwa? Ada beza tak? Iman dan takwa. Beriman dan bertakwa. Jadilah kamu orang yang beriman, jadilah kamu orang yang bertakwa. Ada beza tak? Iman kita yakin. Takwa apa pula? Takwa berserah. Berserah pasrah. Pasrah menyerah. Okey, kalau takwa? Tak dapat beza tu sebab dua-dua yakin. Okey, nak tahu jawapan? Nak tahu jawapan? Kalau nak sebut nak. Kalau yang online, kalau nak komen nak. Okey, baik. Subhanallah, sahabat-sahabat. Okey, iman apa maksud iman? Iman tu maksud dia. Yes. Tulis iman titik dua bertindih sama dengan percaya. Iman maksudnya percaya. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah, percaya kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada kitab, percaya kepada Al-Quran. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kaulah, percaya. Ada orang dia percaya Allah ada, dia percaya Allah ada. Dia percaya ada Rasulullah. Dia percaya ada hari kiamat kelak. Dia percaya ada hari pembalasan, tapi dia tak tutup aurat. Tapi dia ambil rasuah. Tapi dia berdusta, tapi dia membunuh, merampak, berzina, beritu. Buat dosa. Tapi dia percaya ada Allah ada. Dia percaya. Maka sebenar-benar iman itu bukan sekadar membenarkan, bukan sekadar mengatakan iman dalam lidahnya, percaya, tetapi membenarkan keimanan itu dengan tindakan.
Tindakan itu yang kita sebut sebagai amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Dengan amal-amal soleh yang kita listkan tadi itu semua tu, yang akan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Kalau faham, fahimna jawab. Sekali lagi, fahimtum? Baik, alhamdulillah. Yang belakang fahimtum? Depan juga sebut. Orang kata yang belakang, nak juga yang depannya. Okey, tak apalah ya. Okey. Jadi subhanallah. Yang terakhir. Okey. Dah selesai nombor 11 tu dulu. Kita cukup berhenti dulu sampai di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ya, ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kadang-kadang bila kita dah faham definisi, dah faham itu, dah faham ini, dia mungkin tak load lagi, mungkin tak memberkas lagi. Tapi bila dah tahu ada ganjaran, kelebihan, pahala, membuatkan kita lebih nak bersemangat. Dia motivasi untuk kita ini nak terus berusaha menjadi orang yang bertakwa. Jadi insya-Allah pada siri yang akan datang, pada hari dan waktu yang sama, dalam rancangan okey, cuma saya nak maklumkan mulai bulan Jun, bulan Mei kan, Umairah maklumkan tak kadang-kadang? Umairah admin Nana, admin yang urus jadual susun. Mulai bulan Jun saya tak available setiap hari Rabu minggu ketiga. Khamis minggu ketiga. Jadi boleh tak kita tukar minggu ke lain? Ataupun tukar hari, tukar masa ke? Ataupun tukar ustazah pun tak apa. Tak call lah kan. Saya faham je. Cik, tiba-tiba. Khamis pukul 2, minggu ke berapa? Oh, minggu kedua. Khamis minggu kedua. Kayaknya bisa tu. Kayaknya bisa. InsyaAllah nanti apa-apa Umar update balik, confirm. Tapi Khamis minggu kedua okey ke ibu-ibu? Kalau okey semua buat thumbs up? Masya Allah, mumtaz. Terbaik. Okey, insyaAllah saya cuba reservekan. Dulu saya tak kata muktamad tau. Nanti saya kena check balik. Takut juga ni kan. Tiba-tiba di clash ke apa tu kan. Ya, okey. Setakat ni saya rasa, sekejap. Tapi saya check. Baik saya check. Jangan keluar lagi. Power? Ada power? Okey, sambil-sambil tu kita tutup dengan saya minta maaf salah silap kalau terkasar bahasa, tersalah bicara, ada hati yang terguris. Contoh-contoh saya beri kalau melukakan hati dan segala-galanya, tak ada niat lain atas nama cinta lillahi ta'ala wa li rasulillah. Ya, maafkan saya dan doakan saya semoga doa yang baik-baik berbalik kepada semua ibu-ibu. Semoga dipermudahkan urusan, diringankan ujian, diangkat darjatnya, diberi kesihatan yang baik sentiasa untuk manfaat ibadah, dipanjangkan umur dalam keberkatan, sentiasa bahagia di samping keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sekali tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullaha al-'azim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Minta maaf juga, maaf saya. Hadzan fajar rabbina, hadzan fajar. Bermula starting from June. Bermula bulan Jun. Masya Allah. Siapa? Siapa? Oh, itu bukan. Bermula bulan Jun.